Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis Merakam Pengerusi Muslimat. Okey, Alhamdulillah. Juga Pengerusi Surau Tuan Haji Basri tadinya, insya-Allah kepada semua muslimin, muslimat, ahli jawatan kuasa khususnya yang mengimarahkan surau ini, mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita dah bacakan umul kitab tadi, Fatihah. Moga-moga berkah semua niat kita, hajat-hajat kita yang baik-baik dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, dan mudah-mudahan insya-Allah muslimin muslimat dirahmati Allah, kita dapat berkuliah doha sama-sama insya-Allah lebih kurang dalam tempoh 1 jam ini. Saya sebenarnya tengah fikir macam mana saya nak pintu yang sebelah kanan ni. Kita boleh tutup ke? Yang sebelah kanan. Okay, muslimat, muslimin, saya ada alahan yang teruk dengan silau cermin event tu. Jadi saya takut. Alhamdulillah, comel. Subhanallah, Alhamdulillah. Ni kalau macam ni 3 jam boleh bercakap. Kalau tadi tu takut 10 minit dah migraine terus. Masya-Allah. Belah sini tak apa buka sebab dia tak ada cermin. Belah sini tak apa nak buka. Kalau perlu buka AJK, sebelah sini boleh je buka. Sebelah situ tu sebab van tu betul-betul cermin dia. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Orang Kajang semua ke? Ada orang luar juga ni. Masya Allah. Saya nampak ada sahabat-sahabat Latahzan. Ada Opah Aznah kita kat situ. Opah Aznah memang orang sini ke? Taman sebelah. Dia punya tunjuk tu bahasa isyarat dia. Tak payah jawab apa pun. Yang Ustazah tahu roti dia sedap. Sekian dimaklum. Okay? Kemudian ada sahabat-sahabat Latahzan saya belah kanan ni. Orang semua duduk pakat duduk belakang. Dia pun nak duduk depan. Jadi disebabkan meraihkan, siapa yang dekat belakang tu yang rasa macam tu sebab tak nampak, saya faham sangat. Boleh je kot pohon AJK, kita duduk dekat depan sini. Siapa yang nak berdegas bangun sekarang, jangan berlari ibu-ibu dirahmati Allah. Boleh je, yang bergerak adalah kaki, bukan mulut kita. Terus je bergerak ke depan ni, kiri kanan insya-Allah. Sebab kesian datang jauh-jauh, tinggal suami, anak-anak dekat rumah, tiba-tiba kena gitu, gini, gitu. Mari ke depan silakan. Tak apa, belah depan ni pun boleh. Depan sekali Kak. Sebelah kiri, Ustazah pun boleh. Banyak lagi kosong ni. Kita tak membelakangkan orang sebab belakang kita orang yang VVIP duduk atas kerusi belakang ni. Jadi yang baru sampai kat depan, boleh je duduk depan. Jangan risau orang belakang tetap nampak. Mereka duduk atas kursi. Sila-sila. Ni jangan setengah jam Ustazah duduk pakat panggil tak ke depan. Boleh depan sini kot. Minta maaf ya ke depan sebab belah belakang sana dekat dengan muslimin. Biar dekat sini. Boleh tak? Kita bangun semua yang kat sini, senang, duduk belah sini. Belah tepi meja Ustazah nama tak apa. Okey, bangun. Segera bangun. Semua sahabat Latahzannya bangun. Duduk sebelah sini. Baru betul. Terima kasih. Sebab sini. Bangun dah. Jangan tak boleh dengar. Bangun. Tak bulat mata ni. Masya Allah. Boleh? Okey, boleh. Alhamdulillah. Baik. Syukur. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Mari sama-sama sementara nak penuhkan yang baru sampai tu. Yang baru sampai. Kita baru buat pengumuman. Boleh maju ke depan bu-ibu. Masya Allah, jangan duduk dekat pintu macam tu, risau saja. Ke depan, Masya Allah. Boleh lagi ke depan, Insya Allah.
Baik, sambil-sambil nak cantikkan tempat, Ustazah pejam mata, Ustazah dah tak boleh nak tengok dah siapa yang nak duduk depan, belakang semua. Kita sama-sama sekali berselawat tafrijiyah. Moga-moga Allah tenangkan hati kita. Moga-moga Allah beri kita faham. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat insya-Allah. Sama-sama. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu pada pagi yang barakah ini. Aturan Allah. Saya percaya walaupun tadi kita dengar dah rasanya 4 tahun dah sebelum COVID, booking nak dapat Ustazah. Pernah juga dilayani oleh sahabat saya, Jaja, nak tak kat tarikh ni? Surau pula tak boleh. Macam itulah kita merancang program. Jadi muslimin, muslimat yang Allah pilih untuk hadir ke program seperti ini, Masya Allah, saya sangat bersyukur hari ini dapat sampai ke sini. Buat pertama kali, sepatutnya hari ini saya hari terakhir berada di Bangkok. Kan? Berada di Bangkok, tapi Allah suruh saya berada di tempat yang lurus, tak jadi dekat Bangkok. Kerana apa? Hari Isnin, Selasa malam, tempoh hari patutnya saya berjalan satu bas ke Hat Nyai. Bila kita tengok keadaan Hat Nyai tu, takkan kita nak mempersembahkan diri dengan berenang-renang sambil berjalan-jalan di Hat Nyai tu. Kita doakan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di sana, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dan Allah berikan insya-Allah kebaikan untuk mereka, keluarga mereka insya-Allah. Yang terkandas, rakyat Malaysia khususnya berada di sana sudah seminggu sebenarnya. Ada lagi yang masih pelan-pelan dibawa keluar, semoga Allah permudahkan. Siapa kita untuk padan mukakan mereka? Siapa kita untuk tak rasa kesian kepada mereka? Sebab apa yang berlaku kepada mereka, boleh saja berlaku kepada kita bila Allah mentakdirkannya. Allah Maha berkehendak. Maka apa yang kami lakukan, kami cuba lari daripada satu takdir yang buruk kepada takdir yang lebih baik. Itulah dengan doa dan usaha selagi mana kita boleh. Doa akan mengubah apa sahaja yang mungkin akan datang kepada kita tu tak baik, tapi dengan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berhak, Maha berkuasa akan menggantikan kepada yang lebih baik. Maka saya percaya ini aturan Allah. Dapatlah saya berkhidmat untuk saya sebagai ikon haji kepada Harmonia Excellent Holidays tahun lepas dan insya-Allah tahun akan datang ini. Jadi kami sedang sibuk dengan Karnival Haji di Movenpick, kan? Insya-Allah saya dah berkampung di sana. Jadi pagi tadi pukul 5 pagi saya dah tinggalkan hotel di Sepang untuk ke TV Al-Hijrah. Patut dari rumah saya di Keramat ke TV Al-Hijrah 15 minit je sampai. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini 5 pagi dah kena keluar kan untuk bersiaran 7 pagi tadi di TV Al-Hijrah. Jadi sekejap lagi saya terus bergegas pula ke Karnival Haji sebab hari ini hari terakhir. Dijadualkan menteri akan bersama-sama untuk perasmian penutup. Maka kami akan stay lah kat situ sampai sebelum maghrib insya-Allah. Jadi siapa yang berkelapangan, hari ini cuaca pun nampak baik, pergilah ziarah kami di Karnival Haji. Kerana yang dah pernah pergi haji, terasa macam berunion pula kat sana. Jumpa ustaz-ustaz mereka, jumpa kawan-kawan. Ya Allah Ustazah, kalaulah haji ni boleh berkali-kali nak pergi lagi. Semua cakap macam tu. Something wrong kalau rasa balik daripada haji, umrah tak rasa nak pergi lagi. Tu jangan cerita kat orang dah. Kalau cerita kat orang, orang kata betul ke tak betul dia ni kan, Masya Allah.
Yang kedua, orang kelompok, ni pun tadi rakan Usrah TV Al-Hijrah. Boleh kita bangun duduk kat depan ni. Sebab tadi dah masuk TV kan. Ini orang, apa kak nama tempat? Serimas, dekat jugalah dengan KLIA tapi selalu ikut Ustazah. So tadi 4:30 pagi katanya dah bergegas ke okey ke duduk situ. Sebab saya risau ada pakcik-pakcik dekat belakang. Okay, membelakangkan. Boleh tak kita bangun, pindah belah sini. InsyaAllah boleh je. Tak apa. Tadi pagi dah jadi artis, jangan malu-malu insyaAllah. Silakan lebih mulia insyaAllah. Kan ada ayah-ayah kita kat belakang tu. Terima kasih. Siapa yang baru sampai terus je minta dia ke tepi sini ataupun kita isi yang belah sana lah untuk muslimat. Bukan senang tau. Tempat ni je saya jumpa kuliah duha. Okay, ada orang lelaki nak join. Kira terror lah tu. Jadi patut tepuk urut dada sikit bagi yang suaminya ada kat situ. Ya Allah, bagusnya lah. Dalam ramai-ramai orang kat Kajang ni, suami kita yang duduk dalam situ majlis ilmu tu kan. So balik kena masak sedap sikit lah untuk pakcik kita yang ada dalam majlis ilmu ni. Bukan senang. Anda bayangkan ramai ni kan dijemput muslimin dan muslimat. Tiba-tiba adalah juga beberapa ketui yang Allah pilih. Minta maaf. Okay, maksudnya tu Masya Allah bukan senang. Bukan senang. Tapi bila Allah datangkan kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala bukan saja pada seluruh jasad kita ni. Yang bermula dengan mata kita, dengan telinga kita. Kalau hatinya sihat, maka dia suka mendengar nasihat. Kalau hatinya itu indah, bersih, tahu apa matlamat dia, apa tujuan dia, dia akan buat satu perkara yang hanya Allah sukalah. Ini Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Jadi Allah pilihkan kita insya-Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Kak Ani okey? Duduk dekat balik tiang tu. Okey. Sebelum saya minta dia pindah sini tadi apa? Apa saya cakap tadi? Ni orang-orang yang hebat majlis ilmu ni Masya Allah. Adik saya terlupa cakap tadi, tak habis cakap sebab nampak minta dia berpindah kat sini. Jadi Alhamdulillah tu yang haji tu datang ke Karnival Haji. Yang pertama yang dah pergi haji. Yang kedua yang sedang menunggu-nunggu panggilan haji. Kan kalau ikutkan kami yang duduk dalam bidang ni, kami tahulah siapa yang daftar haji pada tahun 2009. InsyaAllah tunggu. Moga-moga tahun inilah gilirannya. Kan? Atau 2010, mana tahu yang awal-awal 2010 tu Allah panggil. Sebab semalam sangat surprise, kami terkejut ada yang daftar 2011, 2013, tiba-tiba daftar untuk pergi haji. Saya kata dapat ke? Dapat ni saya ajar surat dia. Ini turun dari kayangan ni. Maknanya pilihan Allah. Kan secara sistemnya tahun ini 2009. Tapi kalau Allah kata ada yang diawalkan tu sungguh kerja Allah. Yang kedua tadi, yang memang nak pergi haji. Datang situ sama ada dalam dapat pergi haji, memilih untuk pergi dengan PJH, pengelola jemaah haji, ataupun sedang buat rayuan. Saya doakan semoga semua satu hari nanti akan sampai untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Amin. Tetapi ada golongan ketiga yang memang tak ada pun panggilan haji, tak pernah pergi haji. Okay, subhanallah, tapi dia pergi juga. Jadi saya kata, datang kenapa saya saja je Ustazah, lain macam lah kat sini Ustazah. Aura dia tu macam positif, jumpa orang semua macam bersemangat. Ya, sebab melangkah keluar daripada rumah, otak dah fikir dah. Moga-moga lah satu hari nanti aku dapat pergi haji. Walaupun duit dekat tabung haji tak cukup lagi. Logik akalnya kalau baru tahun lepas mendaftar, memang tak layak nak buat rayuan. Semalam ada satu kes, isteri dia dah mendaftar beberapa tahun yang lepas. Memang layak buat rayuan. Suami dia rupanya baru daftar 2025. Patutlah bila key in reject. Staff tanya bila daftar haji tahun ni. Oh memang kena reject lah tuan. Sebab dia kurang-kurang 4 tahun sebelum tahun semasa untuk buat rayuan. Jadi yang paling sedih kenapa saya ambil peluang ini untuk bercakap di mana jua. Ada ramai orang Melayu kita yang parking duit dalam tabung haji. Kononnya nak pergi haji. Dia ingat dia dah auto daftar haji. Salah. Rupa-rupanya 1,300 baki akhir dalam tabung haji. Kau kena daftar dekat tabung haji. Dulu kena pergi kaunter. Sekarang dengan hujung jari je. Jadi tolong cek adakah kita sebenarnya dah berdaftar.
Dia dah Ustazah lama daripada mula-mula acik kerja dulu. Itu hanya simpan duit dalam tabung haji. Itu tak berdaftar. Jadi kesian. Ramai yang datang tua-tua, Masya Allah. Acik baru daftar tahun 2020 Ustazah. Dah pencen lama. Kenapa tak panggil-panggil? Rupanya tak ada dalam sistem nama acik berdaftar haji. Cuma simpan duit dalam tabung haji. So tolong sebar-sebarkan. Jadi syarat nak daftar haji ni, baki akaun ada 1,300. So bila kita dah daftar 1,300 tu, jangan keluarkan walau sesusah mana hidup kita. Sebab yang 1,300 tu niat di Allah, mana tahu satu hari nanti ada rezeki sampai juga giliran aku kan. Maksud saya, sahabat-sahabat rahmat Allah, ada orang yang keluarkan tu, so dia terpelanting balik lah. Dia kena daftar semula sebab auto nama dia terdelete daripada sistem kerana dah tak ada 1,300 dalam dia punya akaun haji. So ramai yang tak tahu, saya minta maaf kalau MC kata bila nak masuk tajuk ni cerita pasal haji pula dah. Kesian yang datang semalam dengan air mata yang menangis kat bahu Ustazah. Duit acik banyak dah dalam tabung haji. Tapi sebab acik tak tahu, anak-anak tak cakap pun. Anak-anak kata masa tu kami tak lahir lagi Ustazah, mak dah ada duit dalam tabung haji. Mak dah simpan duit dalam tabung haji, anak tak lahir lagi, tapi sampai sekarang tak dipanggil haji, rupanya nama dia tak ada. So tolong dalam family group, dalam ni, korang dah daftar haji. Kadang-kadang bila kita tanya, daftar tahun berapa? Dia macam ingat kita busybody, nak sibuk tahu lah. Saya dengan kawan-kawan saya macam mana? Kau ada perancangan nak pergi haji? Adalah Zai, tapi yang sekarang ni mahal, duit tak cukup. Bukan soal duit cukup tak cukup. Allah yang mencukupkan kalau kita ada niat. Sekarang duit dalam tabung haji pun kita tak mendaftar. Macam mana kita nak kata kita berniat? Kita tak berniat lagi pun sebenarnya. Sedangkan itu rukun Islam yang kelima. Soal cukup tak cukup, kita dah usaha. Semalam tu yang walk in datang ke Karnival Haji, semua orang yang sedang berusaha dalam doa yang bersungguh-sungguh. Saya percaya. Jadi insya-Allah dalam keajaiban-keajaiban pilihan Allah, pasti ada yang terkejut-terkejut ni dengan rezeki yang Allah bagi. Tahniah dapat panggilan haji. Saya tak sangka Ustazah tiba-tiba Allah panggil macam ni. Ini pun banyak saya dapat, Masya Allah. Jadi semoga semua kita ni ada panduan. Itu urusan duniawi saja muslimat. Tapi sebenarnya yang rukun Islam kelima tu urusan ukhrawi. Kan kalau soal kita dah usaha, dah doa, sampai mati kita tak dipanggil lagi, Allah pandang dah usaha kita. Allah bagi pahala tak kepada doa-doa kita dan sabar menunggu kita. Tapi macam mana kita nak kata dengan Allah, aku nak pergi haji, tapi yelah kau kaya, bolehlah daftar haji. Aku ni sampai kiamat takkan sempat kot. Niat pun tak ada. Niat pun tak ada. Jangan pernah lawan takdirnya Allah. Yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuz, sama ada kita mati dalam berhaji atau tidak berhaji, bukan itu puncak kemuliaan. Tapi yang Allah nak tengok usaha kita, kesungguhan kita, doa kita, insya-Allah. Baik, maka jumpa Ustazah kat sana. Kan? Jangan lupa pergi ke bus harmoni. Kan walaupun kami kecil, tapi yang jaga bus harmoni tu sebesar Kaabah je Ustazah ni lah. Jangan risau. Jadi mesti nampak insya-Allah. Baik. Okey, tajuknya hari ini yang dipilih oleh, mungkin muslimat kita lah pilih. Tajuknya Perjalanan Hati Menuju Ilahi. Kalau sebut perjalanan, macam perjalanan saya dari TV Al-Hijrah ke sini tadilah kan, muslimat dirahmati Allah. Macam-macam yang kita tempuh kan. Ada highway, ada jalan kampung, ada lampu hijau, ada lampu merah. Aku tak sukalah merah-merah ni, aku nak yang hijau je. Boleh ke dalam perjalanan hidup kita begitu? Ustazah, minggu lepas saya dapat nikmat bahagia, tiba-tiba minggu ni saya bersedih pula. Kenapa tak boleh kita bahagia sahaja? Sebab bukan perjalanan namanya kalau hanya statik di satu-satu tempat. Okay? Kita anggap perjalanan itu adalah sebuah roda. Macam mana kita nak sampai ke satu tempat kalau roda itu tidak berpusing, tidak berjalan. Kan seronoknya saya tengah dipuji, dapat anugerah gembira, duduk di atas ni. Tayar tengah duduk ke atas ni. Maka wahai tayar, janganlah engkau berpusing lagi. Aku tak nak dilenyek duduk kat bawah. Dan macam mana pula nak sampai ke depan tu kalau tak bergerak? Kan kita daripada kanak-kanak, remaja, dewasa. Dulu kita seorang, sekarang dah berdua. Kemudian bertiga, berempat, cucunya pun dah berpuluh-puluh. Ya Allah, macam baru semalam je Allah hidupkan atas muka bumi Allah ni. Dan Masya Allah, berapa ramai orang yang bila tahu. Kemarin ni saya bila dah tak jadi ke haknya itu, 26 hingga 30 November, jadual saya haknya dan Bangkok bawa grup. Tapi bila tak jadi, sahabat saya jajah pergi cari baliklah jadual dia tu. Kan orang-orang belah Sepang, sebab dah tahu saya akan berkampung di Sepang kan, untuk memudahkan saya ke Karnival Haji.
So dia carilah area yang dekat-dekat Kajang, Sepang. So hari Sabtu, Jumaat. Kita berada di surau, di Sepang tu. Pertama kali dalam hidup saya, hampir mencecah 50 tahun ni. Tiba-tiba tengah kuliah kan hujan hari Jumaat tu, Masya Allah. Kan tiba-tiba dengar saya pun tak tengok lah lori ke apa je. Lori ke van ke apa yang siren tu. Kan paras air sungai telah melepasi paras bahaya. Anda semua dikehendaki berpindah. Saya dah tengah-tengah dah. Macam ni ke kat sini? Tak apa Ustazah, relax je. Lambat lagi ni nak naik air ni. Kita boleh kemas kemudian. Yang rumah depan-depan tu semua dah kosong dah Ustazah. Semalam pun dah pindah. Lepas tu saya kata ni nak teruskan kuliah. Terus je Ustazah. 2 jam lagi pun tak apa. Sebab yang tu pun sama. Dah 4 tahun juga tunggu. Jadi Masya Allah Tuhan, saya kata gigihnya. Rumah dalam bahaya ni. Tapi duduk dalam majlis ilmu. Sebab pengalaman. Ini pentingnya pengalaman. Kadang orang tak ada ilmu. Tak sekolah tinggi pun. Tapi pengalaman hidup dia. Jadi sebab saya tak pernah ada pengalaman banjir. Jujur nak kata macam menggegar meja tu. Ketak jantung hati ni. Aku yang besar ni sekejap lagi tenggelam kat sini. Jenuh kan nak angkat pakai kren pula ni kan. Tapi dia pun elok je. Siap dah saya wabillahi taufiq wal hidayah. Tadi saya mulakan dengan selawat tafrijiyah kan. Saya nak bagi diri saya tenang. Bukan nak bagi jemaah tenang. Saya pun jom kita akhiri dengan selawat tafrijiyah. Relax je. Saya pejam mata. Semua berdiri dah. Pasal apa berdiri? Nak lari daripada banjir ke? Tak Ustazah selawat kan. Kita pula alamak selawat daripada berdiri. Hebat sungguh orang surau ni. Kita pula yang duduk. Lepas tu bila Ustazah dah berdiri, Ustazah nak gimana tu? Nak balik hujan. Takut banjir. Tak apa Ustazah makan nasi lemak sambal kerang dulu. Tenang. Jadi saya belajar sesuatu kerana pengalaman hidup. Kita tak pernah dengar bunyi siren tu pertama kali dalam hidup saya. Dia berpusing satu kampung. Air sungai melebihi paras bahaya. Sila bertindak. Jaja kata sila bertindak. Saya kata, bukan bertindak lah kau Jang. Kau dengar betul-betul? Dua-dua tak pernah ada pengalaman banjir. Kau dengar betul-betul Jang? Bertindak lah Ustazah. Bertindak tu dia pada tak makan nasi lemak tadi. Pergi makan nasi lemak tu bertindak. Ni dia suruh berpindah. Kau dengar betul-betul? Lah dia suruh berpindah. Jadi Masya Allah tabarakallah. Betapa pengalaman itu sangat penting. Plus dengan ilmu yang kita ada. Jadi hari ini cerita tentang perjalanan. Semua kita kena melalui apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Baik ia baik, dia baik di sisi Allah. Baik ia buruk, dia tetap baik di sisi Allah. Allah tidak akan menghantarkan kepada kita sesuatu yang buruk. Walaupun sekarang ni ada tempat-tempat yang masih ditenggelami air. Adakah Allah zalim? Seperti mana sangka-sangkanya orang kepada bumi Gaza di sana. Kan mereka ni kenapa Ustazah Allah tu zalim ke? Dah lebih 2 tahun buat macam ni. Berani kamu mengatakan Allah zalim. Sedangkan namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa Al-Hafiz yang maha menjaga kita dengan sebaik-baik penjagaan. Kita nampak macam runtuh segala mereka tu. Tapi tengok bagaimana tumbuhnya iman mereka. Bagaimana anak-anak kecil mereka yang berdarah di muka, di tubuh. Ya Rab, di lisan tak berhenti. Mereka di sana yang menyebut Ya Rab. Menyebut Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kita kat sini yang berasa hati. Ya Allah Tuhan, aku sebut juga nama Allah ni. Tapi tak ada rasa pun kan nak betul-betul tunduk kepada Allah. Mereka kat sana sekecil itu. Ya Allah solatnya khusyuk. Qurannya tak tinggal. Masih lagi sambut convocation di universiti yang di bawah kemah-kemah sahaja. Mereka tahu Allah hanya tinggikan darjat dengan ilmu. Jadi insya-Allah orang yang ditimpa ujian nu kawasan banjir surau hari Jumaat. Hari tu saya pergi muslimat dirahmati Allah. Saya percaya kan kita ni penceramah ni takut dah. Tenggelam ke sekejap lagi surau ni. Alah Ustazah lambat lagi Ustazah. Tak apa Ustazah teruskan je. Faham? Kerana mereka telah tegar dengan satu ujian yang Allah datangkan. Dan mereka menempuh dengan sabar. Pasti akan mereka bertemu dengan hikmah kalau mereka tempuh. Kita baca buku, tebal buku kita ni. Tak seronok lah pula. Kita berhenti di tengah-tengah. Kita takkan jumpa ending dia bagaimana. So mungkin di setiap perjalanan ni kamu tak bertemu dengan hikmah pada muka surat suku, pada muka surat tengah. Mungkin kamu akan bertemu hikmahnya di muka surat terakhir. Tapi kalau kita terus lompat kepada muka surat akhir, kita takkan dapat pahala menahan sabar. Tak jumpa pun hikmah, kita teruskan juga perjalanan. Maka perjalanan kita hari ini yang kita nak tanya pada diri kita, adakah perjalanan menuju ilahi? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab ramai orang yang sedang berjalan. Tapi berjalan ke mana?
Kan kita dalam perjalanan, berjalan ke mana? Tanya saja, ada 2 orang anak. Along nak pergi mana? Along nak pergi majlis ilmu lama. Kat sana ada ustaz sekian-sekian. Kita dekat hari tu dengan masjid. Ada samak hadis sahabat rahmat Allah. Sejuknya hati anak kita tak faham benda. Samak hadis tu macam kita dengar musabakah Quran lah. Semua dalam bahasa Arab. Macam kita dengar Quran tu, kita tak faham benda. Tapi kenapa nak duduk? Kerana kita yakin di situ ada barakah. Contoh, tiba-tiba yang seorang lagi, kamu nak pergi mana ngah? Lagi konsert mah, tengok ni, pop-pop, ye-ye. Tiba-tiba kan, tak ada lagi dah pop ye-ye sekarang. Jadi, yang mana mak sejuk hati tengok? Subhanallah, sahabat dirahmati Allah. So, kita otak ni auto tahu, ya Allah muda lagi, pun dah suka benda-benda baik yang Allah suka. Ya Allah Tuhan, anak aku ni, dia suka benda-benda yang lara pula. Ya Allah, kau pimpinlah dia. Sebab aku dulu pun pernah buat silap, ya Allah. Kan, tunjukkan kami jalan yang benar. Tu dulu punya cerita, ya Allah. Hari ni aku betul-betul menyesal. Pimpin aku, ya Allah, aku nak mulakan dengan kebaikan. Sampai pelbagai yang kita laluin ini, ibu ayah sekalian, kita bertemu dengan satu doa yang diajarkan dalam Quran apabila umur kita sudah 40 tahun. Kenapa? Sebab bila umur 40 tahun dah mulalah rasa kan mak ayah kita yang dulu sihat walafiat, tak perlukan perhatian kita sangat, dah mula sakit-sakit, dah mula tak larat. Umur kita 40. Hidup kita pun dah makin stabil, anak-anak dah besar-besar, yang bongsu pun perlu diziarahi di asrama setiap minggu. Mak minta lawat dekat rumah, ziarah kan. Adik kamu tak boleh balik minggu ni, mak tak sihat ni, bawa mak ke hospital. Alamak, ni si bongsu ni suruh pergi tengok dekat asrama pula. Kita pening kepala, kita jadi berbolak-balik hati nak yang mana ni ya Allah. Sedangkan kita ke atas memandang mak ayah kita pun benda pahala baik jadi ibadah. Kita ke bawah, anak-anak kita kalau tidak dijaga dengan betul, akan mereka tuntut di hadapan Allah kelak. Akhirnya, pengorbanan-pengorbanan yang kita buat untuk yang di atas kita, itu jadi ibadah. Untuk yang di bawah kita jadi ibadah. Berapa besarnya dan hebatnya kita bila mampu meletakkan diri kita seorang yang sanggup berkorban. Akhirnya untuk diri sendiri tak ada. Walaupun di sana banyaklah majlis-majlis healing. Wanita kalau penat berehatlah. Saya bukan tak setuju. Tapi takut berehatlah. Hari ni penat. Saya lagi karnival haji dah separuh hari. Penat. Lepas tu dah lah 3 hari sebelum ni berderet-deret tak ada matahari kan. Kain dah penuh kat rumah kan. Dah limpahan dah. Lepas tu dah seminggu dah tak lipat kain. Minggu depan datang pula kerja, penat lah. Dengar hari tu ustaz kata jika penat berehatlah. Jadi berehat kita agak-agak nampak tak kita dah. Kan? Kita cari baju gitu dah tak jumpa dah, Masya Allah. Sebab apa? Sebab nak lipat kain pun kita kata nak rehat. Masya Allah, rehat. Jadi kalau kita tak larat rehat je lah, tengok jugalah yang kita disuruh berehat tu dalam suasana yang bagaimana. Masya Allah Tuhan, kan kita ni muslimat dirahmati Allah ni musim hujan Ustazah. Tak payahlah nak basuh-basuh kain bagai. Masalah ni kita ingat hari ni tak hujan. Hujan lagi. Seminggu dah tak basuh kain. Anak pula sampai 7-8 orang. Agak-agaknya jadi apa baju kat rumah tu. Sebab tu saya dengan Ustaz bincang. Bang, ni dah hari ketiga dah ni. Tak payah fikir pasal ada matahari ke tak ada. Walaupun rumah kita tak ada mesin pengering, kena hantarlah kat Dobi. Sejenis orang tak hantar baju dekat Dobi. Tapi adalah dalam setahun tu beberapa kali. Sebab nak pergi keringkan baju. Tapi bila nak lipat tu, tak sedap lah bau dia. Matahari juga yang Allah bahagi tu memang bau dia sedap. Betul yang sebab dia rahmat Allah. Sebab tu bukan tak mampu nak beli pengering-pengering kat rumah ni. Sekian dia maklumkan. Cewah gitu. Jadi baru dapat sampul ni. InsyaAllah kan mudah-mudahan dapatlah beli pengering lagi. Tapi sebab selagi kita ada, selagi kita tahu kemampuan kita di mana, tak adalah sampai seminggu baju sampai dah tak boleh nak basuh kan. Muslimat cari. Bukan semua orang ada kita pun nak beli juga. Semua orang ada nak beli juga. Last ya Allah Ustazah, Acik apa mesin yang tak ada kat rumah tu. Semua Acik ada. Anak-anak ni beli, anak ni beli. Tapi semua mesin tak guna dah. Kan lagi-lagi mesin yang apa tu? Yang kita kena duduk dalam tu tiba-tiba berpeluh kan. Muslimat ingat boleh kurus. Alah hai. Rupa dah ada kat rumah kita jadi tempat sedai kain tepi-tepi tu. Sekian dimaklumkan. Ada jiran-jiran saya beli apa dulu? Mesin sirajem tu. Bukan murah sahabat rahmati Allah, 18,000. Saya pergilah kat rumah kan. Ustazah kalau bila-bila Ustazah nak baring kat situ boleh je. Ustazah kan ada masalah belakang.
Tapi cuma nak baring ni kak, ada semua kain atas ni. Dia buat lipat kain, tak payah masuk almari dekat mesin tu. Jadi bila tengok kain di semua atas tu, bila masa pula dia nak baring dekat atas mesin ni, belinya RM18,000. Padahal sebelum ada orang mampu beli tu, ada satu tempat yang bila sekali pergi, masuk duit dalam tabung tu RM5. Sekali baring atas tu RM5 kan. Rajin pergi, pakai baju putih, semua rajin pergi. Ada ke orang Kajang merasa macam tu? Ingat orang Keramat je. RM5 je Ustazah pergi rasa sihat badan. Rajin pergi tu yang naik bas, yang tumpang kereta kawan pergi. Sekali bila dah mampu, tak pergi pula. Kan? Jadi bukan semua benda kita nak ikut. Aku ni pesen walaupun ada duit, kalau beli ni jadi tempat sidai baju dia saat gini. Maka tak belilah muslimat dirahmati Allah. Kan ramai pula yang sengih cucuk-cucuk pinggang kawan tu. Maknanya kita serupa. Ya, Alhamdulillah saya tak terjebak sekali sama. Tu ada suami yang tengah jeling tu, bini saya lah tu Ustazah. Suruh belinya kan main lagi. Tapi pakainya tidak. Kan? Jadi hati-hati. Sebab kita nampak kita sedang berjalan menuju siapa. Kalau benar perjalanan menuju ilahi, cuba tengok dalam surah Al-Ahqaf. Kalau kita mampu, ambil gambar nanti screenshot. Handphone kita ni canggih. Ambil daripada surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Satu doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kenapa saya putuskan. Ada guru-guru tajwid kita, saya minta maaf. Bukan maksud kita nak melawan ilmu yang kita pelajari dalam ilmu Quran. Tapi nak bagi faham. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah akan daku, supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku. Kita umur 40-an. Macam-macam nikmat dah kita dapat. Yang dulu minta jodoh, Allah dah bagi jodoh. Yang minta zuriat, Allah bagi zuriat di umur 40, betul? Yang dulu tak ada rumah, dah mampu beli rumah walaupun kecil. Alhamdulillah. Tapi bertabahlah yang sama macam orang lain minta jodoh. Belum diberi jodoh pada usia 40. Dapat jodoh tapi minta zuriat. Allah tak bagi zuriat dalam umur 40. Umur 40 masih menyewa rumah. Kita nak ada rumah sendiri macam orang lain. Kamu tidak hina pun di sisi Allah. Teruslah berdoa. Sebab takdir itu telah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Siapa yang begini, siapa yang begitu. Kita minta Allah tak bagi. Jangan kata hak dia minta semua Allah bagi. Allah tak adil lah. Kita tak pernah duduk dalam rumah dia. Kita tak pernah tidur sebantal dengan dia. Yang kita nampak macam dia ada serba-serbi tu, dia pun turut berkeluh kesah. Dia juga turut mengadu kepada Allah. Kenapa tertangguh bab ni ya Allah? Kenapa doa ni tak termakbul ya Allah? Cuma bila kita matikan rasa syukur, kita mula tersungkur kepada lembah kufur. Kenapa? Kerana kita hanya nampak nikmat yang Allah turunkan pada orang. Yang kita dapat ni sebenarnya dah cukup dah. Tapi sebab kita tak bersyukur, itulah yang kita rasa macam semua orang lain dapat, aku je tak dapat. Mak ayah kita masih hidup di usia kita berumur 40-an. Tapi ada orang lain sudah daripada kecil ditinggalkan. Bukankah itu tanda yang patut kita syukuri muslimin-muslimat? Dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang engkau redai. Di umur 40, belum lagi berfikir untuk berbuat amal soleh, something wrong pada kamu. Kan ya kita dulu 20-an lara, kita tak sembahyang, kita tak tutup aurat. Sampai umur 40, sampai bila aku ni? Sebab umur 40 kita dah mula nampak. Semalam dia ngetih dengan aku main badminton, mati dia hari ni aku nak ziarah jenazah dia. Kalau kawan sebaya aku umur 40-an boleh mati, aku pun bila-bila boleh dijemput oleh Allah. Maka hari ni bila kita nampak muslimat dirahmati Allah, adakah dalam usia ini kita sudah start buat amal soleh walaupun kita sedar kita terlambat dah?
Ada orang bila jumpa ustazah mesti best kan. Pahala ustazah ni dah tak terhitung dah. Dari darjah 1 ya ustazah pakai tutup aurat macam ni. Ya kak, Alhamdulillah. Khatam Quran umur berapa? Umur 7 tahun kak. Puasa umur 7 tahun. Solat umur 7 tahun. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau letak pahala ustazah dekat rumah banglo acik tu, meletup kat rumah acik tu. Banyak sangat dah pahala ustazah ni. Saya kata kesiannya acik ni tak habis mengaji lagi ni cakap macam ni. Saya sebenarnya cemburu dengan acik. Bila cik start datang masjid? Tak payah tanya lah ustazah. Dah sakit lutut ni baru datang. Dulu pergi tempat lain aja, disco pun pergi, apa pun semua pergi dia tu kan. Dah sakit lutut ni baru pergi ustazah. Syukur Allah pilih sakit lutut pun datang masjid. Syukur Allah pilih bayar bibik khusus. Saya menangis bila tengok orang macam ni. Ya Allah, terkedek-kedek bibiknya tolak dengan wheelchair. Dan bila bibik dia kat sini, puan, bukan aku nak duduk depan ustazah. Saya pandang je dia garam benar majikan dia ni kan. Aku nak duduk depan ustazah. Yang bibik dia moncong. Sebab nanti depan ustazah aku tak boleh tidur pula. Tapi bibiknya duduk sebelah, tetap juga kalau dia nak tidur, dia tidur lah. Ada yang sami'na wa ata'na, duduk belajar, catat nota juga manusia kan. Macam-macam. Tapi saya kata gigihnya dengan wheelchair pun nak duduk dekat depan ni. Bukan nak kata apa muslimat. Dulu ustazah hayya ala solah kat masjid sebelah rumah saya tak datang. Sekarang anak ni bagi banyak ni. Kita bukan nak beli baju, nak pergi holiday pun dah tak boleh ustazah. Dah wheelchair ni menyusahkan orang je. Jadi duit tu bayar bibik khas untuk tolak ke majlis ilmu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi saya kata, ya Allah Tuhan. Acik tahu dah orang macam acik ni pahala jauh lebih banyak. Saya takut datangnya saya daripada dulu ni hanya kerana apa? Yes, ada orang nak ambil gambar dengan aku. Popular lah ni sekejap lagi. Ada orang bagi hadiah. Belum ceramah bagi hadiah dah. Sekian dia maklumkan. Ini special benar surau ni. Belum ceramah lagi bagi hadiah dah. Asyik baik saya tak terus balik tadi. Hadiah dah dapat ke? Subhanallah. Hebat sungguh. Kata tak ada bajet sebab dah tak duduk solat Jumaat. Tapi terlebih bajet. Sebab sebelum ceramah lagi dah bagi. Kita ni serba salahnya ya Allah. Sebab apa? Sebab faham. Nabi ajar kalau mu ada pekerja jangan sampai kering peluh di dahinya. Baru mu nak tanya aku dah bayar gaji kau ke belum? Teruk benar. Patut kita belum kering peluh tu. Tapi saya kata aku ni peluh tak lagi. Ni dah dapat dulu dah. Jadi kita yang rasa bersalah. Sahabat dia mata Allah ini indah kan bila kita sama-sama faham acik. Dulu masa saya sekolah rendah, saya disuruh buat. Dibuatlah sebab disuruh hentak-hentak kaki ni. Bukan tak hentak kaki. Sampai sekolah menengah, saya jadi ketua asrama. Kejutkan kawan Qiyamul Lail. Bila warden datang, Zayanah, kawan-kawan semua dah baca Al-Mulk ke belum? Ni nak tidur ni. Al-Mulk belum lagi Ustazah. Kan? Buka lampu semua, pastikan semua baca Al-Mulk. Aku pula dah nak kena panggil dah. Geram ni kat dalam hati ni. Sebenarnya sejujurnya kalau mati saat itu tak pahala pun. Sebab kita buat bukan dalam ikhlas. Tapi ibu-ibu yang datang tadi, dia sedar itu adalah perjalanan menuju ilahi. Semua yang dia buat tu pahala walaupun dia tertidur dalam kelas. Saya nak marah sangat. Tidur pula dah duduk depan ni. Ya Allah. Tapi sebab dia gigih kan. Ya Allah Tuhan, kau syurgakanlah makcik ni. Walaupun tak faham benda, aku yakin nak tidur nak faham benda dah ni kan. Bila habis tu, cik, dah habis dah Ustazah. Cik, sekian dia maklumkan. Mak-mak kita ni letih tahu ibu-ibu dirahmati Allah. Letih. Waktu solat duha dah menguap. Nanti tidur. Orang suruh kailullah tu setengah jam, 15 minit sebelum zuhur kan. Dia 4-5 jam sebelum zuhur tidur dah. Lagi-lagi hujan-hujan kan. Masya Allah. Tak larat. Nanti maghrib. Kenapa mak dalam telekong lagi ni? Mak nak tunggu isyak. Kau doa lah mak tak kentut lagi. Kenapa mak? Sebab kalau mak baring ni lepas maghrib ni, isyak mak tak sembahyang dah nanti ni. Mau pukul 4 pagi baru mak jaga. Kita nampak proses tu. Jadi dia wirid lah, macam-macam, baca Quran, azan isyak terus solat. Lepas je isyak dah tak larat apa, dah tidur. Tapi ke 2-3 pagi, mereka lah yang kelentang-kelentung. Moga-moga bukan kat dapur sibuknya tu. Nak buat apa 2-3 pagi. Tapi dia sibuk ambil wuduk, bentang sejadah, menangis pada Tuhannya. Aku dah banyak buat silap dah ya Allah. Ini yang paling berkualiti di sisi Allah. Jadi ibu, jangan pula bila saya cakap macam ni, ya Allah, betul lah apa Ustazah cakap. Maka 10 tahun lagi lah baru aku bangun tahajud. Aku baru 40 ni, lambat lagi ni.
Subhanallah. Sebab tu masa saya di hari Jumaat yang surau saya kata banjir tu kan, sambil-sambil makan sedap pula nasi lemak kerang dia kan. Kan? Dia bercakap je, saya pun makan je muslimat dirahmati Allah. Dah sedap, sekian dia maklum kan. Jadi makcik-makcik tu kata apa? Ya Allah Ustazah, dia kata kita dah tua-tua ni baru tahu kan, Ustazah baru tahu, bercakap je. Sebab apa muslimat? Sebab baru sedar. Adakah Allah pandang amal soleh saya ni Ustazah yang sangat sedikit? Padahal yang konon orang kata ni belajar agama dari kecil ni muslimat, belum tentu lagi Allah pandang. Tapi bila setiap kali langkah Allah pandang tak akak Ustazah, Allah pandang tak makcik Ustazah. Keikhlasan hati tu, kita nak dapat kat mana? Nak dapat daripada pengalaman hidup. Nak dapat kat mana muslimat dirahmati Allah? Daripada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebab tu minggu lepas di TV Al-Hijrah, cerita tentang penyesalan. Penyesalan adalah satu anugerah. Orang yang tak mengaji, anugerah benda penyesalan ni. Bukankah penyesalan datang daripada satu kesilapan yang kita buat? Tapi kalau Allah tak suka orang tu, Allah buat, kata Allah dalam Quran, Nasullah fanasiyahum. Kamu dah lupakan Allah, maka aku lebih lupakan kamu. Maksud apa? Hidup dia macam okey-okey saja. Macam tak ada ujian. Kita pula yang tengok, dia tu tak tutup aurat pun Ustazah, tapi laki dia romantik je. Dia tu tak tutup aurat Ustazah, makin kaya, joget-joget je depan TikTok. Kenapa saya yang kerja siang malam ni tak pernah dapat pun kereta besar macam dia? Kita nampak tak dunia ini begitu ibu-ibu? Kita tak rasa macam ada keadilan di situ. Lagi aku nak jadi orang baik, lagi aku buat hal. Lagi aku nak belajar sabar, lagi seorang-seorang anak aku buat perangai. Pernah tak kita rasa begitu ibu-ibu dirahmati Allah? Lalu kita penat nak buat baik. Perjalanan kita menuju ilahi bukan berakhir di muka pintu kita tu. Kalau di muka pintu kita tu cukuplah sikit saja sabar. Perjalanan kita bukan sampai mana-mana destinasi dekat dunia ni. Sebab tu kita tersilap bila kita kata, Ustazah, akak nak pergi haji sangat-sangat ni sebab akak nak bertaubat depan Kaabah. 2 hari saya dekat karnival haji ni macam-macam saya dengar sembang. Muslimat dirahmati Allah. Dah mula dah, sabar bagi dia cerita dulu kan. Ustazah doalah rayuan akak tahun ni diterima. Ni dah kali kelima dah saya buat rayuan kak. Banyakkan solat taubat. Dalam setiap sujud akhir itu minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak sangat ya Allah. Kau tolonglah aku ya Allah. Kan minta sangat. Dengan taubatan nasuha, apa saja dosa yang kita pernah buat, sekarang kita bertaubat kepada Allah. Mungkin kerana apa doa kita seperti terhijab dosa-dosa besar yang pernah kita buat. Kita tak sungguh-sungguh lagi dalam taubatan nasuha. Kita tak menyesal apa yang kita pernah berdosa dengan Allah. Kita tak sungguh-sungguh nak kembali kepada Allah. Adalah satu kesilapan besar kalau kita menangguhkan taubat. Kita kata kita nak bertaubat. Kalau akak dapat panggilan haji dalam rautah akak bertaubat. Depan Kaabah akak bertaubat. Tu yang lambat nak dapat. Sekarang ni ada jentikan rasa. Ya Allah, Ustazah ni macam cakap ke aku je dah. Ustazah cakap pada dirinya sendiri. Allah yang gerakkan lisan ini untuk berbicara tentangnya. Maka kalau kita ada rasa, astaghfirullah, aku pernah buat benda tu rupanya dulu. Tak payah cuit kawan sebelah tu akulah tu dulu tu aku. Kau, kalau aku tahu kita kawan dengan kau teruk benar kau dulu tak sembahyang, tak tutup aurat. Dosa kita bukan nak cerita dekat orang. Dosa kita untuk kita sesali di hadapan Allah. Subhanallah muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita nak faham. Tolong beramal soleh lagi-lagi bila kita dah usia 40. Tak kerana mak kita suruh, tak kerana suami kita suruh. Tapi kerana Allah suruh. Allah hanya suruh kita beramal soleh. Wal asr, demi masa, ramainya orang dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Allah kata semua ni dalam kerugian. Saya bila baca tafsir ayat tu, termasuk aku ke ya Allah, dah mula dah nak perasan. Kakaklah rugi Allah kecil-kecil. Dah cuba nak baca Quran dengan baik. Dah cuba nak jadi hamba-Mu yang terbaik. Dah perasan dah ni muslimat. Sebab kata Allah, illal ladzina amanu. Kekal tak kamu dalam iman. Ini orang-orang yang Ustazah, perempuan ni macam mana ya? Dia tak tahu malu ke Ustazah? Minta maaf sebut. Dia tak ada iman. Separuh dari imannya sudah habis. Orang ada iman, dia takkan begitu perangai. Jadi muslimat bukan kita nak perlekehkan dia. Tapi kita nak bagi tahu diri kita buruk benar perangai. Kalau macam tu orang dah hilang malunya. Kamu nak jumpa Allah dalam keadaan macam ni ke? Beristighfar pada Allah. Jadikan itu sebagai cerminan.
Yang kita kata orang tak suka perangai macam ni. Aku jangan ambil perangai macam ni. Allah pun tak suka. Bila kita nampak orang dipuji, diangkat kak, bestnya kak, Masya Allah, amal soleh kak ni. Pun belum tentu hatinya bagaimana dipersembahkan pada Allah. Tapi yang kita nak tiru rajinnya di dalam amal soleh. Kita tak boleh bersangka-sangka. Aku rasa dia tertudung je labu, dia aksen depan kita je. Balik rumah dia tengking lelaki juga tu. Pandai je Masya Allah Tuhan. Dia tengking lelaki tu, yang ditengking suaminya bukan kita. Yang nampak di mata kita, dia rajin tolong kerja kat surau. Itu yang kita tiru. Kita ni tahu makan je, sekian dimaklumkan. Tak faham? Alam mentang-mentang AJK, tunjuk rajin dah tu. Cuba orang tak lantik dia jadi AJK. Mesti dah tak rajin dah tu. Tata surau pun tak datang. Astaghfirullahalazim. Sekarang ni yang beramal soleh tu siapa? Dia tu sedang beramal soleh. Soal diterima atau tidak, itu kerja Allah. Aku ni buat apa? Tahu ngutuk dia je ya Allah. Jadi kita perbaiki diri kita muslimat. Okay? Jangan pula sekarang ni saya susah hati dengan orang yang bercambah majlis ilmu. Saya akak bukan tak nak je dia JK ke, buat rajin kat masjid ni. Akak biarlah beramal kat rumah je. Yang kat luar-luar ni belum tentu lagi ikhlas kan. Dia ni dari macam dia cakapnya, risau aku. Faham muslimat? Yang share-share kat media sosial ni semua dia untuk riak kan Ustazah? Dulu tak faham riak tu apa. Sekarang dah mengaji, dah faham dah. Muslimat jangan ya Allah. Sebab tu saya sedih apa yang berlaku kat Hatnyai tu kan. Itulah. Gatai sangat lagi Hatnyai hujan-hujan ni buat apa. Cakap negara kita naik barang, harga mahal, kerajaan tak betul. Lepas tu sangkut dekat sana, minta juga tolong kerajaan kita. Akak tahu dah, akak lebih buruk daripada orang yang macam tu. Saya cakap je muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sila hari bulan yang duduk kat situ tu anak kita. Kita tak sedar pun muslimat dirahmati Allah. Kan jangan padan mukakan orang mudah-mudah saja. Macamlah kita tak pernah buat apa yang orang tu buat. Sebenarnya ujian yang berlaku pada seluruh umat ini adalah untuk mentarbiah diri kita sendiri. Allahu Akbar. Lalu di situlah kita belajar untuk mengumpul amal soleh. Sehingga kita diredai oleh Allah. Dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Kita bergaul, Masya Allah. Ni ada yang ibu-ibu kan, Masya Allah. Cuba hormat mereka sebagai ibu. Kita tak ada mak dah. Masya Allah, semalam ya Allah seronoknya lah. Orang tu datang, mak dia ada kencing manis tapi dah pernah pergi haji. Buat cuba mendaftar haji kedua. Alhamdulillah dapat panggilan haji tahun ni plus dengan anak dia seorang lelaki, 3 perempuan. Suami dia pun dapat, jadi 6 sekeluarga. So saya kata, ya Allah cik, saya ni meremang budak Roma. 4 anak ni muda-muda lagi dapat. Ya Ustazah, tapi seorang ni yang paling muda ni ada masalah medikal. Kenapa? Dia darah rendah Ustazah, dah 2 kali cek dah darah rendah. Jadi kami ni nak pergi semua anak-anak saya ni. Sebab tu saya nak carikan siapa yang boleh bimbing anak saya. Lepas tu cik tadi kata dapat. Dapat, tapi sebab kencing manis. Kencing manis berapa cik? 13. 13 je? Cik tahu tak suami saya dulu 23. Sekian dia maklumkan. Relax je dia. Jumpa doktor, macam-macam usaha doktor ni insya-Allah dia akan bantu sampailah mudah-mudahan lulus kita pergi. Takat 13 tu boleh kontrol cik insya-Allah. Ya ku Ustazah kalau macam tu cik daftar sekali. Daftar dulu. Soal medikal tu rezeki dengan Allah nanti. Tahulah Allah nak bagi macam mana mudah. Tapi kalau suami memang dah decide tak nak pergi Ustazah sebab kami ada anak OKU seorang biar dia jaga anak OKU. Jadi kalau saya boleh pergi Ustazah saya nak cuba mohon jugalah. Ya Alhamdulillah. Tapi saya kata kalau acik tak pergi sebab tak lulus medikal, acik lepas tak anak-anak memang nak bagi dia orang pergi. Dah anak tu muncul. Nak mama pergi sekali. Macam tu kan. Muda. Saya kata kalau mak ayah awak tak pergi, orang macam ni lah yang Ustazah paling geram bila jumpa dekat Mekah Madinah. Kenapa? Kamu ni kalau duduk dengan grup Ustazah, Ustazah akan pilihkan kamu mak angkat kiri kanan ni ha. Jaga makcik ni, dia seorang-seorang, tak ada keluarga. Jaga pakcik ni, dia seorang-seorang, tak ada keluarga. Kamu pimpin tangan dia macam pimpin mak ayah kamu. Kamu bawa dia bertawaf, kamu bawa dia dalam kebaikan. Semua pahala tu mengalir pada mak ayah kamu yang masih hidup. Apatah lagi mak ayah kamu dah mati. Ini orang pergi dalam usia muda. Sebab tu bila kita berada dalam majlis ilmu ni nampak, ya Allah makcik tu dekat wheelchair, pakai tongkat pun datang. Aku ni tak pernah datang majlis ilmu. Ni sebab nak tengok Ustazah ni betul wujud ke tidak kat TV ada. Kok lah kat sini ni tak lalat dihilang tiba-tiba. Kan Ustaz? Dia datang, simak dirahmati Allah.
Kan, tapi kalau ustaz-ustaz yang kuliah maghrib tiap malam sampai lunyai kitab dia tu, dia tak belajar pun. Ngantuklah ustaz-ustaz tu. Padahal ustaz tu ngajar ilmu fardu ain yang wajib kita pelajari. Ini kuliah tadi, rakan usrah di TV Al-Hijrah. Sebab apa kami dengan penerbit bincang? Senario sekarang ni sangat dahsyat. Yang ada nama, popular. Padahal ilmunya biasa-biasa je nak kongsi dengan umat ini. Di follow sampai banjir tempat. Profesor, doktor, ilmunya sampai ke tahap PhD ulama' besar buat live. 8 orang tengok. Sabar je lah. Ya Allah Tuhan, ni guru aku masa kat UKM dulu ni ya Allah. Ini ulama' besar ni. 8 orang tengok live. Cuba orang tak ada ilmu. Tapi ada nama, follower yang ramai. Nak dapat 800 orang tonton begitu mudah. Sedih. Kamu nak ikut apanya sebenarnya? Faham ya muslimat dirahmati Allah. Guru kita hari-hari mendatangi masjid surau. Surau susun jadual kuliah maghrib, kuliah subuh. Alah ustaz tu tak best dah, ngantuk ngajar. Suaminya nak pergi dah start motor. Oh ngantuk ke ustaz tu? Ngantuk, masuk aje lah layan saya lagi bagus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau ustazah yang dia suka tu abang, kalau tak hantar saya besok, tak ada kopi seminggu. Dengan suami-suami dia dipaksa sekali. Ustazah ni memang best bang, sekian dimaklumkan. Sahabat, sebenarnya ini keadaan akhir zaman yang menakutkan. Kita pergi kerana siapa? Kita belajar untuk apa? Cuba perbetulkan ibu-ibu dalam pada kita mencari kepopularitian seseorang, penyampai ilmu, sebenarnya kita semuanya jadi serba tak reti. Serba tak reti. Yang sini kita nak ambil sikit, ni nak ambil sikit. Kita sebenarnya nak mengaji kitab kulit, isi kulit ke kulit. Bukan kulit ke kulit saja. Saya dah habis dah ngaji ustazah. Kulit depan, kulit belakang. Habis tu tengahnya mana? Alah bosan lah ustazah tengah-tengah nak belajar. Rugi muslimat dirahmati Allah. Jadi ambil perkara ini bukan berlaku kepada kita. Sebab kita nak resapkan ilmu ini kepada zuriat keturunan kita. Masya Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Umur 40 kalau tak start lagi bertaubat, kamulah orang yang terlambat. Faham tak faham muslimat dirahmati Allah? Maka umur 40 ni lah kita kena start bertaubat. Ayat ni mengajar kita. Dan sesungguhnya aku dari orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Seorang umur 40-an ni patut dah matang sangat. Dia ada keluarga atas, mak ayah dia tu. Kalau mak ayah saya sembahyang pun tidak, ustazah tak mengajar saya agama. Putuskan rantaian itu. Bukan kita putuskan silaturahim dengan mak ayah kita. Mak ayah masjid pun tak pergi kan. Mak tutup aurat pun tidak kan. Jadi mak ayah bukan mak saya lagi dah. Saya ni kan ketua AJK masjid. Tiba dah. Sebenarnya muslimat, pimpin mereka. Doakan mereka. Subhanallah. Dan zuriat di bawah kita. Masalah ustazah budak-budak. Semua dah masuk universiti dah pandai. Tak boleh tegur ustazah bab solat lagi menantu. Menantu saya tu PhD tu ustazah. Dulu belajar dekat universiti tu. Kalau tegur ustazah tak masyuk, saya 1,000 tiap bulan tu bagi tu. Gaji besar tu laki bini tu. Silap besar ibu-ibu. Yang atas pun kita nak pastikan dalam iman. Yang kita tengah-tengah pun dalam iman. Yang duduk di bawah kita juga dalam iman. Amin. Faham muslimat dirahmati Allah? So perjalanan sudah. Menuju ilahi saya ambil daripada surah Al-Ahqaf ayat 15 sudah. Sebenarnya saya dah buka muqaddimah. Rupanya 1 jam dah saya bercakap. Muqaddimah ni tahu muslimat dirahmati Allah? Are you okay? Wabillahi taufik dah. Saya duk tengok je WhatsApp masuk ni ha. Ustazah kat mana tu? Dia sibuk nak tunggu kalau menteri datang tu. Ustazah hadirlah kalau boleh. Sebab haji tahun lepas saya tengah ceramah dekat Aziziyah surau tu kan. Muslimat dirahmati Allah. Baru je nak start 5-10 minit macam tu menteri agama sampai. Oh, kuliah Ustazah Muzayyana. Jadi orang, menteri kenal Ustazah. Maunya tak kenal pejabat dekat sebelah tu. TV Al-Hijrah kat sebelah tu. Jadi dia orang tak boleh lupalah peristiwa tu. Sebab konon, lah kita orang ni menteri tak kenal. Ustazah mesti menteri kenal. Faham tak muslimat? Saya nak cerita ni bukan kerana apa. Hanya kerana menteri kenal pun kita rasa macam dayoyoan sangat atas dunia ni. Faham tak? Ni sahabat-sahabat saya yang selalu follow kuliah saya tu berani duduk depan kemarin lagi dia tadi kan. Sekian dia maklumkan. Kan kenapa ustazah bagi dia tu duduk depan? Kenapa bukan kita orang ni? Sebab rasa macam kita kenal. Rasa macam dekat. Faham? Ini baru dengan ustazah. Bayangkan kalau Rasulullah.
Saya kata, ya Allah Tuhan, ini orang-orang yang bila dapat dekat dengan guru dia rasa bahagia, bangga. Ini orang kalau dikenal oleh menteri, oleh orang-orang hebat rasa bangga. Tapi bila kita mati jumpa dengan Nabi, kita mati jumpa dengan Allah, dia pandang tak kita. Sebab tu saya kata muslimat dirahmati Allah, jangan seronok dengan nama yang besar. Jangan seronok dengan pangkat yang besar. Kita takut hari ni kat dunia semua orang sebut nama kita. Tapi dekat akhirat ketika malaikat tu sofa. Malaikat duduk berbaris-baris. Berada di hadapan kita. Sikit pun dia tak tegur kita. Dia tak menyapa kita. Kita hari ni dikenali, oh ni AJK ni. Tudung pink belacan cantik ni AJK ni. Pun kita rasa macam akulah kat sini. Kalau orang tak kenal Minah ni memang pelik lah. Memang orang tak pernah datang surau lah ni. Hati-hati dengan hati. Hancur hidup yang begini. Sebab pandangan manusia itu yang lebih kita pandang sebenarnya. Berhentilah. Bila umur 50, 60, lagi hentikanlah. Ibu-ibu tak belajar ke dengan musibah banjir sekarang ni? Saya bila tengok musibah banjir ni, Allah, rupanya habis, hanyut. Bila balik ke rumah, nak dibasuh baju-baju tu bau lumpur. Satu almari buang, Ustazah. Telekong saja saya ingat lagi satu rak telekong tu. Ada 12 telekong kot. Semua saya buang. Telekong saja disusun 12 helai. Itu kalau 12, kalau 22 helai. Telekong pula banyak warna putih. Buang, Ustazah. Jadi bayangkan orang yang dah biasa dengan banjir. Rumah dia dah kurang perabot. Sebab apa? Sebab tahu dah, ya Allah, kalau Allah nak hilangkan sekejap je yang aku bangga-bangga dengan semua ni macam mana. Akhirnya pengalaman mereka muslimat, saya sangat belajar. Ustazah tengoklah, Ustazah jemputlah datang rumah akak ni, kerisi pun plastik je. Plastik kak, saya bukan tak sudi nak duduk kak. Kalau plastik ni saya nak duduk atas lantai je. Dan kalau saya ni duduk atas plastik kan bengkok pula kursi ni. Sekian dimaklumkan. Jadi jom kak kita sembang atas lantai je. Dulu Ustazah perabot akak kursi meja, ya Allah, masa nak pindah tu Allah je yang tahu. Balik daripada PPS tu Ustazah botonggang langgang habis. Anak-anak semua lelaki balik masuk kat rumah, mama duduk aja. Saya duduk rumah kakak saya, Ustazah. Jangan balik ke rumah dulu sampai kami kemas habis dan please mama jangan tanya barang mama kat mana kami letak. Sebab satu pun tak boleh diselamatkan. Okay, mama balik, rumah ni bersih, kosong, kita beli semua apa mama nak beli, mama cakap dekat kami. Kami cuba. Saya bila anak-anak cakap macam tu, Ustazah, saya tak nak tanya mana periuk mama, mana baju mama, tak nak tanya. Sebab saya masih hidup. Syukur saya masih hidup. Walaupun barang saya dalam rumah semua habis. Tapi saya seperti diberi peluang kedua oleh Allah. Anak nak belikan sofa tak payah. Nanti banjir susah. Beli dekat IKEA meja lipat. Ustazah dengan kursi 2. Dan saya dengan bapak dia je nak duduk. Anak-anak bukan selalu balik. Bila balik Ustazah bentang. Tikai seronok. Makan ramai-ramai. Shell out je kami ni dikatakan. Sebab apa? Sahabat dirahmati Allah baru sedar. Keperluan-keperluan ni semuanya takkan kita bawa mati. Sebab tu saya rasa macam bermuhasabah ketika kena banjir hari tu. Masya Allah, tengok ya Allah tenangnya mereka ni. Sebab ujian yang kita kata berat atas dunia ni, kalau kita nampak ini adalah perjalanan menuju ilahi. Ini adalah cara yang Allah nak tarbiyah diri. Sekejap je muslimat, kita hanya akan balik kepada Allah di kehidupan yang selama-lamanya. Macam mana nanti aku di hadapan Allah? Macam mana bila aku jumpa Rasulullah? Rasulullah ni muslimat. Sayyidatuna Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah, kau boleh kenal ke siapa umatmu nanti di mahsyar Allah? Aku boleh kenal mereka dengan air wuduk mereka. So kita nak dapat solat khusyuk, solat yang diterima, cek melalui ilmu fiqh ni wuduk kita macam mana ibu-ibu? Anak cucu kita tu yang kita sibuk dapat A ke tidak matematik, dia sains dia dapat A tak, semua sibuk. Tapi wuduk dia macam mana? Subhanallah, kencing tak basuh. Kaki pun tak basuh. Saya kalau jumpa cucu-cucu, pangkat cucu, anak-anak saudara saya punya anak ni. Tadi kencing tak? Kencing. Basuh bebet tak? Basuh. Kaki. Bukan kaki yang kencing. Yang kencing bebet bukan kaki. Jawab. Sekian dimaklumkan. Kenapa nak suruh basuh kaki? Sebab takut terpercik najis. Kamu berlari, umur 45 tahun berlari satu rumah. Tok sembahyang dekat lantai bawah. Kan nanti dekat tangga, siapa pula yang nak lalu tengah dalam wuduk tu. Kan dia tak tahu tentang najis. Kita mak ayah kalau tak belajar, habis main halal je. Kan lagi-lagi ibu-ibu moden.
Anak kencing dekat atas sofa. Mak mertua nak datang. Sembuh. Dah tengok iklan macam tu, sekian dimaklumkan. Lepas tu mak mentua kata, mak sakit lutut ni nak naik atas sembahyang. Tak apa mak sembahyang je kat sofa tu. Wangi betul sofa menantu mak ni. Sembahyang kat situ. Anak kencing pagi tadi. Faham tak muslimat? Ini kenapa ilmu tauhid dalam fardu ain. Ilmu fiqh dalam fardu ain. Ilmu tasawuf dalam fardu ain. 3 in 1. Kita duk bancuh kopi 3 in 1 je. 3 in 1 hak tadi tu kita tak ambil pun. Masya Allah muslimat. Ini paling penting. Tapi majlis ilmu sekarang ni, cara memujuk hati suami. Oh, bayar pun ramai yang pergi. Sekian dimaklumkan. Tapi balik suaminya tak terpujuk pun. Kan? Masya Allah. Kita buat amal kerana Allah. Suami pandang tak pandang, anak pandang tak pandang. Aku tahu apa yang aku buat ya Allah. Semata-mata untuk engkau. Jadi jom kita ambil sikit masa ini langkah-langkah perjalanan menuju hati. Menuju ilahi. Pertamanya, jom kita jauhkan diri kita daripada maksiat. Boleh muslimat dirahmati Allah? Kita pernah buat maksiat. Jangan tak mengaku. Jangan cerita kat orang. Jangan faham maksiat tu laki orang dengan bini orang. Bertepuk tampak. Jiran tetangga. Tak apalah, bini kau kat outstation. Kau datang je rumah akak ni. Kau pun dah baca laki akak dah kat tengok. Kan muslimat dirahmati Allah? Berjiran bukan mesti suka-suka hati. Kan dah cantik pakai tudung, semua molek pergi majlis ilmu. Tapi angkat kain di jemuran. Dolah kau pasal motor ke? Kan? Rambut menggerbang. Muslimat dirahmati Allah. Alah ustazah, jiran saya tu dah macam laki saya. Tak apalah ustazah. Kan? Rambut walau sehelai boleh bawa ke neraka Allah. Saya tak bercakap depan orang yang buka tudung. Sebab depan saya hari ni semua orang yang bertudung. Tapi sedihnya, roti datang. Mamu tunggu aku nak beli roti je. Dah, tak pakai tudung dah. Kalau tenggek pun tuala je. Sambil sembangkan mamu. Banjirkan mamu sekarang ni. Berubah dah cik ni. Dia jadi customer aku daripada mula-mula pindah sini. Dah berubah rupanya. Mamu nampak uban kita. Alah ustazah tak apalah mamu je pun. Faham muslimat dirahmati Allah? Betulkan cara kita menutup aurat. Sebab membuka aurat itu maksiat. Dulu kita pernah buat. Orang Melayu faham maksiatnya hal lelaki perempuan, berzina, kacau lelaki orang, bini orang. Tu je fahamnya. Maksiat itu adalah dosa. Dosa itu adalah najis yang menjijikkan. Kalau kita nampak tahi minta maaf sebut, kita boleh langkah pergi, kita tak nak dekat, busuk jijik. Dosa yang kita dah ulang itulah maksiat yang menjijikkan. Berhentilah dengan maksiat. Walau kita rasa lazat macam mana, aku sedang berjalan menuju ilahi. Aku nak hentikan maksiat, menipu orang maksiat, berhutang sengaja tak nak bayar maksiat. Kita tak nampak semua tu muslimat dirahmati Allah. Okey, jauhi segala maksiat. Kedua, selesaikan hutang. Kita tahu kita ada hutang dengan Allah. Betul ke ustazah, solat yang lama-lama kalau kita tak buat kena qada? Yalah, dah hutang dengan manusia pun bayar. Hutang dengan Allah takkan tak kena bayar. Cari ni Ramadan bakal mendatangi kita lagi dah. Kita tak ganti-ganti lagi qada Ramadan yang lepas. Nak jadi apa kita ni muslimat dirahmati Allah? Cari. Tak lama lagi datang bulan Rejab, Sya'ban. Banyakkan puasa kita, mak-mak puasa sunat. Mereka tanya, menantu mak dah habis ke qada? Hari tu bersalin bulan Ramadan kan? Alamak, belum lagi Sya'ban. Jawapan dia. Faham tak muslimat? Kita kena awalkan. Sebab kita takut belum selesai hutang dengan Allah, kita pun mati. Hutang dengan manusia pun. Kenapa kita menumpuk hutang baru kalau kita masih ada hutang dengan manusia? Takut kita muflis di hadapan Allah. Aku dulu dizalimi, ya Allah. Orang tu pinjam duit aku, tak pernah nak bayar, ya Allah. Padahal dia lebih kaya daripada aku, ya Allah. Kan? Mana orang yang menyakitkan hati kau dulu menzalimi kau? Panggil dia. Panggil dia, Allah suruh bayar. Adakah lagi mesin ATM kita nak keluarkan duit? Tak ada. Akhirnya kita muflis, pahala kita pindah pada orang yang kita zalimi, dosa-dosa orang tu dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Muslimat ini di hadapan Allah semua kita boleh claim, walau kat dunia kadang claim kita tak lulus. Faham? Masya Allah. Ketiga, memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah. Apa saja seringkas-ringkas. Ni hari ni tengah dengar majlis ilmu. Ya Allah, astaghfirullahalazim, banyaknya dosa aku.
kat hati. Betul kan ibu? Saya tengah ceramah ni jangan astaghfirullah rabbal baraya. Apa hal pula mak sini aku tengah ceramah tak habis lagi ni. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah rabbal baraya. Hati ni astaghfirullah. Banyak yang aku tak tahu. Lagi belajar, lagi terasa jahilnya diri. Betul ibu-ibu? Kalau lagi belajar, lagi terasa besar diri, ini pelik. Seterusnya, nombor berapa? Bersangka baik kepada Allah. Husnuzan. Sangka baik ni muslimat dirahmati Allah. Kenapa ya orang lain minta-minta kan? Belum lagi umur 20 dah dapat jodoh. Aku ni dah 50 dah tak dapat jodoh lagi. Contoh. Aku ni kahwin cu orang lain juga. Buat hubungan suami isteri. Kan? Tapi kenapa aku tak dapat anak? Ya Allah, kenapa anak aku semua perempuan? Ya Allah, aku pun nak anak lelaki juga. Muslimat dirahmati Allah. Cuba bersangka baik kepada Allah. Kalau aku ni agaknya ada lelaki. Tak tahulah. Tak masuk syurga kot. Asyiklah dosa dengan lelaki banyak. Mak cik tu tengok dia dengan suami dia. Alah, sopan santun sungguh. Kalau aku ni tak mampu kot nak jadi macam mak cik tu. Ya, muslimat dirahmati Allah ni kita belajar. Dengan anak-anak kan orang lain boleh tarbiyah anak dia. Tapi kita ni takut tak mampu memimpin anak kita. Allah bagi kat kita. Kan untuk uruskan diri kita sendiri. Dan pasti kalau kita syurga nanti ada pasangan tak Allah jamin dalam syurga? Ada. Ada wildan tak anak-anak kecil yang akan mengelilingi kita dalam syurga? Ada. Ni semua cerita Quran tapi kita tak yakin. Kita hanya kata kenapa orang lain dapat aku tak dapat. Cubalah kamu ada sangka baik dengan Allah. Jangan ada sangka buruk dengan Allah. Kamu akan stres sampai bila pun kamu nak jadi orang baik takkan baik. Sebab kamu ada sangka buruk dengan Allah. Okey, jadi perjalanan menuju ilahi ni kena ada sangka baik dengan Allah. Kelima, bersedekah dengan ikhlas. Lagi-lagi orang perempuan yang Nabi kata banyaknya orang perempuan dalam neraka Allah. Na'udzubillah. So kata Nabi, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Banyakkan kamu bersedekah wahai perempuan. Banyakkan kamu beristighfar. Dosa apa yang menyebabkan kamu banyak dalam neraka Allah? Bukan sebab kamu tak solat, ibu-ibu. Saya nak tanya orang sini. Antara lelaki dan perempuan kalau bab solat sunat, terutamanya solat sunat lah. Siapa yang rajin? Lelaki ke perempuan? Oh, perasan sungguh orang jenari sih. Antara lelaki dan perempuan kalau suruh puasa sunat. Saya dah tak cakap wajib sebab ni semua wajah-wajah yang subhanallah dah beramal dan insya-Allah puasa sunat. Pokcik-pokcik rajin ke pokcik-pokcik rajin? Perasan lagi. Sekian yang maklumkan. Bab sedekah tadi saya baru sembang dengan ketua muslimat kita ni. Tak apa Ustazah walaupun kita dah tak ada kutipan surah Jumaat. Muslimat ni cakap dia ada program saya dah nampak dah siapa. Kalau cerita sedekah makan ni siapa. Cerita pasal nak buat bayaran ni siapa? Saya dah nampak dah Ustazah rajin bersedekah. Siapa yang rajin? Perempuan ke lelaki? Sekian dimaklumkan. Sama saya berjalan 14 negeri Sabah Sarawak. Inilah orang perempuan perasan. Tapi bukan perasan apa sebab hakikatnya saya pun mengiyakan Al-Fadil guru kita Ustaz Roslan Muhammad. Ustazah Muzayyanah. Ana pergi kuliah maghrib pun muslimat. Ana pergi kuliah duha pun muslimat. Ana pergi kuliah duha mana-mana lah pukul 3, 4 petang. Pasar muslimat. Tak tahu dah nak cakap. Muslimat ni rajin benar lah. Apa diorang makan apa sebenarnya Ustazah? Kan muslimat? Maknanya memang orang perempuan ni rajin. Tapi kenapa ramai dalam neraka ibu-ibu? Lah payah benar lah terkeluar topik ni ramai pokcik pula tu. Sekian dimaklumkan. Nanti sampai rumah siapa punya suami tu hati-hati dia ulang lagi tu. Sekian. Okay? Sebab mulutnya suka menyakiti hati suami. Hadis itu. Hadis tu muslimat khusus untuk lidah yang menyakiti hati suami. Dia kata abang tu guna apa dah pencen-pencen ni bukan boleh bagi orang duit pun. Baik tak payahlah abang tu. Kan muslimat? Dia tak sakiti hati suami tapi abang dengan mak abang apa kurangnya. Mak abang dulu pun orang malas juga kan. Dia tak kutuk suami tapi dia kutuk orang-orang yang disayang oleh suami. Ini yang paling menyakitkan hati seorang lelaki. Kita orang perempuan ramai tak sedar. Alah kakak abang tu pinjam dia orang tapi tak bayar. Kan? Aku boleh je bayar kan? Tapi dangkun nak dia juga bayar. Kan? Jadi orang tu start motor pergi kedai mamak. Menyakitkan hati suami itu rupanya hadis tu khusus yang paling menakutkan. Jadi bila saya baca ya Allah Tuhan tak ada salahnya sebab hadis Nabi datang daripada Allah.
Allah yang suruh Nabi cakap. Allah tahu, hei perempuan, berhati-hatilah kamu. Maka tasaddaqna wa aksirna al-istighfar. Banyakkan sedekah dan banyak beristighfar. Jadi muslimat yang rajin bersedekah tadi boleh counter balik encik suami. Abang saya minta duit ni bukan untuk saya. Kan saya ni baju nak beli dah untuk sedekah. Abang tu kan malas nak sedekah. Sakit lagi hati suami. Mana satu sebenarnya ni ustazah? Ya Allah Tuhan. Serba tak kena betul ibu-ibu. Tapi dengan ilmu hidup kita terpandu. Ya Allah, aku dah elok dah tadi sedekah. Daripada tak ada mi goreng tadi, aku goreng mi tu tadi sedekah dah tu ya Allah. Tapi abang tolonglah bawa. Abang ni pemalas sungguh lah. Sama macam mak abang. Tak jadi dah sedekah tu. Ya Allah Tuhan. Sedih kita muslimat. Sebab apa? Sebab saya, kami para asatizah jadi saksi. Rajin orang perempuan ni belajar. Tapi takut hancur segala. Tolong ya ibu-ibu dirahmati Allah. Terakhir, memperbanyakkan amal soleh. Apa sajalah amal soleh tu. Sekejap lagi, Masya Allah, kan tak adalah terkontang-kanting EJK seorang-seorang, Kak. Saya memanglah tak EJK, tapi apa saya boleh tolong? Kau tolong pastikan semua ekon-ekon ni tutup tau. Kita dah tak ada kutipan Jumaat dah. Siapa nak bayar bil nanti? Contoh. Offer je lah diri kita, sahabat dirahmati Allah. Bukan mesti kadang-kadang, yalah Ustazah, kita kan bukan EJK, kan kita buat kau orang kita menyebut pula kita ni. Sebenarnya ada rajuk di hati, betul? Masya Allah. Dia tak apalah Ustazah sedekah banyak anak semua gaji besar. Kita ni apa? Sebenarnya kau boleh tak bagi walaupun RM1. Kau orang bawa mi goreng sedap. Tadi kita boleh tak buat cekodok kat rumah kita modal kecil. Kamu tak nak buat macam-macam alasan. Sedangkan bila kamu buat walau sekecil-kecil perkara itu amal soleh di sisi Allah. Ya Rab, kita buat banyak tapi mulut ni tengok asyik kita je goreng ni, kita isi bangga ni, semua kita. Tak jadi juga pahala. Faham tak kita ibu-ibu dirahmati Allah? Saya sayang ibu-ibu kerana Allah. Sebab saya jadi saksi ibu-ibu orang yang gigih. Hujan-hujan datang, ya Allah. Tapi takut jadi seperti debu-debu berterbangan. Perjalanan kita menuju ilahi, maka saya yakin semua faham dah. Ni ada seorang anak muda kita ni. Dari tadi asyik sengih aja ni. Tengok tu, sampai bergoyang-goyang bahu dia. Sebab dia kata apa, oh macam ni rupanya perangai mokcik-mokcik ni. Sebaik aku tak mokcik lagi. Ibarat macam itulah, ibu-ibu dirahmati Allah. Saya dah lebih 20 tahun dalam dakwah. Seluruh Malaysia saya pergi. Kita serupa je ibu-ibu dirahmati Allah. Tapi apa yang kita dapat tu, saya sendiri sejujurnya, saya bukan orang alim. Tapi bila belajar daripada sikap manusia ni, ya Allah Tuhan, aku tak nak jadi macam ni, ya Allah. Dan apatah lagi orang, Ustazah tahu tak dia tu. Oh tak suka rupanya perangai macam ni. So kalau aku ada sikap macam ni pun orang tak suka juga. Paling takut Allah dan Rasul tak suka. Ya Allah macam mana aku konon perasaan syurga ni. Cukup. Sebab tu kita kena berukhuwah. Saya bukan apa Ustaz tak pergi masjid, tak pergi surau. Saya pergi surau pun orang ngumpat. Bukannya orang dekat majlis ilmu sangat. Yang ngumpat tu siapa Kak? Dia lah Ustazah. Saya tak ada ngumpat orang. Kan? Maka muslimat dirahmati Allah. Yang buat jahat tu dia. Jangan kita yang buat jahat. Sebab kita nak buat amal soleh semata-mata. Inilah perjalanan menuju ilahi. Boleh ibu-ibu? Maka bila Jajah dah sampai, saya dah terlebih masa dah ni. Mesti orang sana dah kata, bila Ustazah nak datang ni? Suami saja kat sana, Ustaz Azwan. Yang sampai pukul berapa nanti? InsyaAllah paling lewat pun pukul 11. 11 kat sini lagi. Sekian dimaklumkan. Berapa banyak dosa dengan cik suami. Mudah-mudahanlah dia faham. Tak apa, abang tanya je. Kan? Sebab ibu-ibu bila saya nampak gigihnya muslimah sekitar surau Jenaris. Kajang ni Masya Allah Tuhan. Semoga semuanya dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah. Inilah akar rumah tangga yang terbaik. Balik ke rumah hanya menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Lalu anak kita menjadi menantu di rumah orang lain juga bawa contoh yang baik. Menjadi ahli masyarakat yang baik. Semua ni bermula dengan ibu. Sebab tu Allah gerakkan para wanita yang rajin ke majlis ilmu. Tapi setan ni kan dia sangat istiqamah kan? Oh ni paling rajin. Dulu masa kita tak rajin, dia kacau tu prebet je sekian dia maklumkan. Sekarang kita dah rajin majlis ilmu, general setan. Tu yang kita beramal tapi alangkau je dalam tempat yang paling rajin. Dia datangkan riak, dia datangkan ujub, hati-hati. Muslimat, hari-hari kita berperang dengan nafsu. Maka jadilah kita pemenang bila kita berperang dengan nafsu melalui iman yang Allah bagi dan ilmu yang kita belajar.
Jangan belajar, balik, ulang balik dosa yang sama. Na'udzubillah. Kita akan bertemu dengan Allah, semua akan dihitung walau 1 saat, semua akan dikira walau 1 sin. Moga saat itu adalah perhitungan yang terbaik, yang kemenangannya berpihak kepada kita insya-Allah. Maafkan saya, saling kita mendoakan. Ampun maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.